Esok hari Jumaat, saya nak mengajar tuan-tuan dan puan-puan ada satu solawat yang merupakan ubat paling mujarab. Dia tak dapat di farmasi. Hari ini ramai orang tengah sakit jiwa, emosi dan sebagainya. Apa kata kita amalkan solawat ini? Ia bukan sekadar solawat, tapi ia satu doa yang diajar oleh ulama untuk menyembuhkan diri kita dari dalam. Solawat itu adalah solawat syifa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bukan hanya tubuh, jiwa kita juga memerlukan ubat dan juga terapi. Apa kata? Kita terapi jiwa kita dengan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.